Okey, cuaca panas, tidur malam berpeluh, nak buka aircon, bil elektrik tinggi. Jadi sila gunakan penghawa dingin jenis inverter. Dan kalau aku beli aircon, aku akan pastikan paling tidak ada 5 star macam ni. Kemudian pastikan kilowatt jam dia adalah rendah. Dua ni je. Okey. Pastikan aircon anda inverter dan ada 5 star rating untuk memastikan penggunaan tenaga elektrik adalah menjimatkan. Jom kita turn on. Okey, kalau korang berminat nak beli aircon inverter, tak kisahlah apa jenis brand pun, salah satunya adalah dari segi Panasonic air conditioner, sila klik link yang diberikan.